Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan dengan bab salah. Jadi kata sini hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun بالتكبير مختتمة بالتسليم وسميت بذلك الاشتمال على الصلاة لغة وهي الدعاء. Dari segi syarak, solat itu maksud perkataan ataupun perbuatan yang khusus yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan taslim. Dinamakan begitu kerana dia mengandungi makna solat, mengandungi makna solat secara bahasa. Makna solat secara bahasa tu maksudnya doa, Wal mufradatul ainiyatu khamsun fi kulli yawmin wa laylah. Dan farduan secara aini dalam solat ni adalah 5 pada setiap hari dan malam, setiap hari dan juga malam. Ma'lumatun min ad-dini bid-darurah. Ma'lumatun min ad-dini bid-darurah. Dia diketahui secara darurah ni, secara darurah. Bermaksud secara darurah ni maksudnya semua orang tahu benda ni. Orang baru masuk Islam pun dia tahu, orang lama masuk Islam pun tahu, budak kecil pun dia tahu tentang kefarduan 5 kali sembahyang ni. Itu maksud ma'lumatun min ad-din bid-darurah. Fa yakfuru jahiduha. Maka jadi kafirlah orang yang mengingkari kefarduan 5 waktu ni, maka dia jadi kafir. Walam tajtami' hadhihi al-khams li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikumpulkan 5 ke ni selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 solat ni tak ada selain pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya difardukan hanya kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Wa furidat lailatul Isra' ba'da nubuwwati bi 10 sinin. Dan difardukan pada malam Isra' selepas daripada nubuwah, selama 10 tahun. Wa 3 ashhurin lailatul 27 min Rajab. So dia kata sini bahawa malam Isra' selepas daripada nubuwah selama 10 tahun. Maksudnya pada umur Nabi bukan dalam 49 ataupun 50 tahun. Pasal 50 tahun. 50 tahun lah kita tahu. 10 tahun 3 bulan. 10 tahun 5 bulan. 3 bulan. Lailatul 27 min Rajab. Pada malam yang ke-27 daripada Rajab. Walam tajib subha yaumi tilkal jum'ah li'adami al-ilmi bi kayfiyatiha. So dia kata sini bahawa tidak wajib subuh pada hari itu, hari yang mana difardukan, hari yang di mana difardukan sembahyang tu tidak wajib subuh pada hari itu. Sebab kita tak tahu. So sembahyang yang paling awal sekali adalah sembahyang zuhur lah, yang paling awal sekali. Sebab tidak diketahui lagu mana sembahyang subuh pada hari itu, hanya diketahui sembahyang subuh tu pada hari keesokan hari tu dia ketahui sembahyang subuh. So first sembahyang sekali adalah sembahyang zuhur. So dia kata innama tajibul maktubatu ay as-salawatul khams ala kulli muslimin mukallaf ay balighin aqilin dhakarin aw ghairihi. Dia kata sini bahawa diwajibkan sembahyang 5 kali waktu tu setiap orang Islam yang mukallaf, iaitu yang baligh, akil, dzakarin aw ghairihi. Baligh, akil, dan dia tu sama ada dia tu lelaki ataupun dia selain daripada lelaki. Selain daripada lelaki tu maksudnya dia ada perkataan ni dakik sikit lah, perkataan dah dakik sikit, sebab dia boleh jadi seorang tu khuntha. So bukan sekadar orang lelaki dan puan saja yang wajib, bahkan orang khuntha pun terwajib kat atas dia tu untuk sembahyang juga. Yang khuntha yang muskil. So dia kata sini tahir. So tidak wajib lah orang kata fala tajib ala kafirin asli wa sabi wa majnun wa muqma alayhi wa sukran bila ta'dil adam takfili fihim. Dia kata sini bahawa seorang itu juga adalah wajib orang yang suci. Wajib kat atas dia tu untuk dia sembahyang. Orang yang suci
maka wajib ke atas dia sembahyang. Kalau misalnya dia tidak suci ke mana, nanti kita tengok lepas ni. So dia kata sini, bila dia kata wajib ke atas orang mukallaf, atas muslim, maka terkeluarlah yang pertama sekali orang kafir. Orang kafir maka tidak wajib ke atas dia tu untuk sembahyang. Berbeza dengan kafir yang murtad wajib kafir yang murtad. Kafir asli ni berbeza dengan kafir murtad. Kafir asli adalah kafir yang tidak pernah masuk Islam. Itu maksud dia kafir asli. Berbeza dengan kafir murtad. Kafir murtad ni adalah kafir yang pernah masuk Islam kemudian dia murtad. Yang pernah masuk Islam kemudian dia murtad, ataupun dia tu asalnya Islam kemudian dia murtad. Itu dibagi kafir murtad. Kafir murtad wajib kat atas dia? Yes, wajib kat atas dia. Dia sahabat muslim. Dia sahabat kafir asli. Kemudian sabi. Sabi adalah seorang yang tidak balik lagi. Seorang yang tidak balik lagi, maka tidak wajib ke atas dia sembahyang, tapi disuruh ke atas dia sembahyang. Kalau dia capai umur 7 tahun, disuruh wajib ke atas mak ayah dia tu untuk suruh anak dia. Walaupun kat atas anak dia tu, anak dia tak wajib. Kalau tinggal sembahyang pun tak berdosa kat atas dia. Tapi dosa kat siapa? Dosa ke mak ayah sebab tak suruh. Dosa ke mak ayah sebab dia tak suruh. Kemudian majnun. Kat atas orang gila pun tak wajib untuk dia sembahyang. Tak wajib kat atas dia sembahyang. Kemudian mughma alaih. Orang yang pasal. Orang yang pasal. Wasakran bila ta'addin. Dan orang yang mabuk tanpa dia ta'addi tanpa dia ta'addi. Contoh dia ke mana? Contoh dia macam biasa orang buat. Contohnya sebelum maghrib dia makan ubat. Kemudian dia makan ubat sampai dia tu jadi mabuk. Makan ubat kemudian dia campur benda lain ke sampai jadi mabuk. Dia tak tahu makan ubat menyebabkan jadi mabuk. Dia makan je kemudian jadi mabuk, menyebabkan dia tak sedarkan diri. Ataupun jenis dengan makan boleh ada pasal. Makan boleh pasal. Maka dia makan tu sebelum maghrib. Dia habis dia punya pasal ataupun mabuk tu terlepas daripada maghrib. Adakah wajib atas dia untuk qada? Jawapan dia tak wajib untuk dia qada. Tak wajib atas dia qada. Berbeza dengan orang yang sengaja minum. Orang yang sengaja minum, contoh dia minum arak dengan sengaja sebelum daripada maghrib. Kemudian dia sedar daripada maghrib, daripada kemabukan dia tu lepas daripada maghrib. Masuk waktu isyak contohlah. Adakah dia wajib qada? Jawapan dia wajib qada. Okey, kemudian dia sebut sini li'adami taklifihim. Kerana apa tidak diwajibkan ke atas mereka semua ni? Kerana mereka tidak ada taklif pada mereka. Wala ala haidhin wa nufasa li'adami sihhatiha minhuma. Ni daripada qaid ni pula lah, daripada qaid tahir ni dia nak berbicara pula tentang masalah haid dan juga nifas. Nak bicara tentang haid dan nifas. Qaid tahir ni dia nak bicara pasal haid dan nifas. Dia kata sini bahawa haid dan nifas tu tidak wajib ke atas dia tu untuk dia sembahyang tak wajib ke atas dia sembahyang. Kerana apa? Kerana tidak sah untuk sembahyang ke atas mereka ni. Tidak sah sembahyang ke atas mereka. Dan juga tidak wajib untuk mereka qada. Berbeza dengan tadi wajib qada. Kalau misalnya tadi tak wajib qada je lah. Tadi tak wajib qada, minta maaf. Berbeza dengan abang sebut tadi, kalau misalnya mabuk dengan sengaja wajib kata dia qada. Kalau mabuk tak sengaja tak wajib lah. Macam ni tak wajib kata dia qada. Bal tajibu ala murtad wa muta'addin bisukrin. Dia kata sini bahawa wajib ke atas orang yang murtad dan juga orang yang sengaja memabukkan diri untuk dia qada. Okay, setakat tu dulu. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.